Hi guys, welcome back to Berkajat. Ini adalah Vivo V50. Ya, Vivo datang lagi dengan smartphone yang baru dan kali ni lebih banyak upgrade, lebih banyak refinement lah yang dibuat oleh Vivo walaupun bukan versi yang Pro. Dan Vivo bagi tahu untuk V50 punya line up kali ni tiada versi Pro untuk market Malaysia. Baiklah, upgrade yang paling ketara sudah tentu pada bahagian kamera dia. Kali ni hadir dengan sensor yang lebih besar. So of course Vivo V50 ini memiliki hasil gambar yang kaya dengan details dan cahaya yang lebih banyak. Kalau tengok hasil kamera utama dia memang penuh dengan details, gambar yang sharp dan pengawalan cahaya yang sangat baik. Dynamic range dia memang luas. HDR pun on point je. Dan of course aku suka gila warna daripada kamera Vivo V50 ni. Color profile dia memang top notch. Vivo juga ada upgrade dia punya film kamera. Lebih fun je lah untuk kita guna. Tambahan pula UI kamera pada filem kamera ni memang nampak lebih unik lah, nampak lebih estetik. Untuk kamera portrait dia pula ada multifocal length bermula dengan 23mm, 35mm dan 50mm. Untuk hasil dia, again hasil yang sangat cantik. Bokeh dia nampak real, potongan bokeh yang sangat kemas lah. Terutamanya tempat yang rumit, rambut contohnya. Dan pada kamera portrait ni juga kita boleh gunakan 7 Zeiss bokeh effect yang berbeza. Ciri ni dah sama seperti macam phone flagshipnya Vivo. Dan juga seperti biasa, kelebihan pada kamera Vivo V Series, dia ada aura light. So dengan adanya aura light ni, of course dia akan buatkan kita punya gambar portrait tu nampak lebih terang dari yang biasa. Sejujurnya, kamera portrait pada Vivo V50 ni antara yang terbaik bagi smartphone bawah RM2,000. Jarang sebenarnya kita nak dapat smartphone mid-range bawah RM2,000 yang ada kamera portrait secantik ini. Kamera ultra wide dia juga buat aku rasa impress dengan kualiti dia. 50MP kot. Memang sharp lah kan kamera ultra wide dia ni. Distortion pun hampir tiada. Ultra wide dia memang sangat kemas. Warna dia pun tak jauh dengan kamera utama. Untuk kamera selfie dia pula hadir dengan 50MP juga. Tapi come on, Vivo kot. Of course lah ada kamera selfie yang cantik. Cuma jangan lupa turn off dia punya beauty mode lah. Kalau tak, nanti jadi terlebih cantik lah pula. Dan kamera selfie dia juga boleh capture group selfie. Dia berikan wide angle yang cukup luas untuk ambil gambar selfie. Okey, ini adalah hasil rakaman video daripada Vivo V50 pada resolusi tertinggi dia 4K 30fps. Sekarang pukul nak dekat pukul 2, memang panas terik. Okey, tengok kat sini dia punya warna memang natural lah warna dia. Even dekat preview screen pun memang terlihat natural. Okey, nice. Dan dia punya stabilizer pun sangat bagus. Dekat preview screen ni pun tak ada rasa gegar-gegar dan aku rakam sebelah tangan je. Nice. Ni kita jalan agak laju juga dan stabilizer dia dapat berfungsi dengan baik. Okey, kita tengok atas. Oh, nice. Langit pun nampak putih, biru pun kelihatan biru. Memang nice. So macam mana hasil rakaman dia? Padu tak padu? So far bagi aku memang padu gila lah untuk smartphone bawah RM2,000 macam ni. Jadi untuk kamera pada Vivo V50 ni dia another level lah bagi smartphone bawah RM2,000. Dia ada kualiti kamera yang sangat cantik, hasil yang sangat mantap. Even dia punya kamera portrait pun antara yang terbaik untuk smartphone bawah RM2,000. Mungkin ini salah satu sebab lah kenapa Vivo tak bawa versi Pro untuk line up V50 kali ni, sebab yang tak ada Pro ni pun dia punya kamera dah macam Pro. Untuk performance dia masih sama seperti sebelum ini, Snapdragon 7 Gen 3. Secara peribadi, chip ni cukup berkuasa untuk berikan performance yang lancar untuk buat tugasan harian. Even nak layan gaming pun dia boleh berikan performance yang mantap. Cooling system pada Vivo V50 juga bekerja dengan sangat baik. Sepanjang gunakan dia, renjan gaming semua tu, dia mampu jaga suhu smartphone ni dengan sangat baik. Untuk bateri dia pula, Vivo dah upgrade kepada kapasiti bateri yang lebih besar. Sekarang ni dia ada 6000mAh. Jadi dengan adanya kapasiti bateri sebesar ni, dia jadi peace of mind lah kan. Dia tak perlu risau lagi tentang dia punya bateri. Dia punya bateri ni boleh tahan sehari. Even nak charge pun sangat laju.
90W. Gila, dalam bateri yang besar, pengecasan pula laju 90W. Dan yang lagi menarik adalah pada bahagian display dia. Sekarang ni dia bukan curve sepenuhnya. Masih ada curve tapi kali ni lebih ke arah flat display. Dan Vivo namakan dia sebagai Quad C display. Aku setuju dengan apa yang Vivo buat kali ni dan semoga akan full flat lah pada Vivo V60 nanti. Dan untuk kualiti dia tak perlu risaukan lagi sebab AMOLED 120Hz refresh rate ni memang berikan kualiti display yang sangat cantik lah. Dia punya display ni sangat vibrant, warna yang pekat, memang best lah nak layan movie atau nak main game. Dan fingerprint in display dia pun sangat laju. Untuk design dia tak banyak sangat perbezaan lah dengan V40 sebelum ni. Cuma kali ni dia punya body ni sedikit lebih nipis je. Dan highly recommend untuk beli warna merah ni, Angkora Red. Serius, cantik gila. Finishing matte yang digunakan pada back panel ni memang buatkan warna merah dia nampak sangat eksklusif dan premium. Antara kelebihan lain yang ada pada Vivo V50, dia hadir dengan protection IP68 plus IP69 dan dia ada 360 degree anti-drop. Jadi dengan tanda harga RM1,999, Vivo V50 ni adalah sebuah smartphone mid-range yang premium, warna yang eksklusif, terutamanya warna merah ni. Kemudian ada bateri yang besar, pengecasan yang laju 90W dan performance yang kencang. Apalagi yang menarik adalah pada bahagian kamera dia. Serius, ini antara kamera yang terbaik bagi smartphone bawah RM2,000. So sekarang ni, kalau anda semua tengah cari smartphone bawah RM2,000, wajib masukkan Vivo V50 ni dalam list pembelian smartphone raya anda nanti. Okay? So guys, nampaknya ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.